Korang pernah tak berada dalam keadaan dah sidai baju, dah cantik spin apa semua, sap sekali cuaca mendung, hujan, tambah pula korang ni keluarga besar, anak 5-6 orang, basuh baju pun 2-3 trip satu hari. Apa solution yang korang ada? Start kereta, pergi dekat kedai Dobi Coin tu kan, nak kena tunggu tongong dekat situ sampai setengah jam. Ataupun solution dia, beli dryer lah. Dryer pun tak kurang RM700-800. Ni aku nak tunjuk dekat korang, pengering mudah alih, harga terpaling murah. Sama juga situasi macam aku cerita tadi. Aku dah basuh baju, dah spin apa semua, nak sidai, sap, hujan pula satu hari suntuk. Anak 5 orang, baju confirm banyak, 1, 2, 3 trip juga. Tak payah buang masa, terus aku set up benda ni. Nak set up pun sekejap je. Masukkan zip, sap, pap, on, bio. InsyaAllah dalam setengah jam, 1 jam, confirm kering dan kau berada dekat rumah je tau. Tak payah beli dryer, tak payah start kereta nak pergi Dobi Coin. Nah, kita tunjuk hasil dia macam mana. Ni, tuala bulu-bulu ni. Woi, kering. Seluar pula yang jenis-jenis tebal ni kan, kering. Baju pula jenis yang tebal-tebal macam ni, cotton kan, kering. Jenis macam aku yang suka pakai baju dry fit macam ni, tak ada hangus ke, tak ada terbakar ke, sebab dryer tu dipakai api. Yang ni pakai angin panas sahaja. Confirm selamat baju korang. Benda ni pula dia ada timer. Kau nak set 10 minit ke, 30 minit ke, 1 jam ke, habis masa sap dia akan berhenti sendiri. Jadi kalau korang nak keluar ke, nak sidai baju, tengok matahari tak keluar kan, kau tinggal je benda ni, balik-balik benda ni pun dah off, baju korang pun dah kering. Macam yang aku cerita dekat korang tadi, benda ni dia portable. Nampak tiang penyedai dia, settle. Lepas tu pula benda ni kau tengok, zap, begini je, terus sap, masuk dalam beg. Maknanya dekat sini apa? Benda ni portable, boleh bawa dekat mana-mana. Holiday ke, pergi homestay ke, hotel ke, mesin basuh ada. Tapi kadang-kadang yang ada dryer pun tak kering punya dryer tu. Aku dah banyak kali terkena dah. Punyalah tunggu sampai 6 jam, 7 jam, tak kering. So bawa benda ni, kau boleh set up dekat kau punya hotel ke, dekat homestay ke, sap, pap, confirm kering baju korang kalau pergi holiday. Pergi tengok dekat beg kuning, murah aja. Beli sekarang.